Bila ada stesen-stesen yang banyak, maka usaha kerajaan persekutuan dan jentera kementerian bersama kerajaan negeri ialah memastikan pembangunan stesen-stesen di kota-kota kecil itu dapat dipesatkan dan dapat memastikan pengagihan supaya penyertaan rakyat termasuk peniaga kecil itu terjamin. Ini cabaran kita. Jika tidak ada trickle down, ini akan menimbulkan keresahan, dan sebab itu saya ucap terima kasih kerana semua stesen-stesen ini seperti mana yang dilakukan dalam ECRL akan menjadi satu pusat kegiatan ekonomi baru yang juga melibatkan mana-mana pelaburan baru, tetapi memerlukan campur tangan jentera kementerian dan jabatan dan kerajaan negeri memastikan pusat-pusat gerai makanan yang indah, yang bersih dan perumahan dan peluang-peluang pekerjaan yang lain yang boleh memberi manfaat termasuk perumahan rakyat di sekitar kawasan-kawasan tersebut. Dan ini bagi saya adalah kelainan dalam pendekatan ekonomi madani yang menunjukkan keprihatinan kita bahawa pembangunan itu mesti dilonjakkan, tentunya satu tingkat yang membanggakan, tetapi dalam masa yang sama ia memerlukan suatu keprihatinan, campur tangan, moral suasion dan juga hidden hand daripada jentera kerajaan dengan kerjasama pihak swasta termasuk yang besar. Bersama hari ini kita ada SIPP, YTL, untuk memastikan bahawa ada program-program yang dapat memberi manfaat secara langsung di kalangan rakyat di semua peringkat.